Korang tahu tak, ada satu rahsia tersembunyi di sebalik wang kertas RM100 keluaran jenis ini, di mana rahsia ini cuma muncul pada waktu tertentu sahaja. Contohnya, kalau korang nak nampak rahsia ini dengan lebih jelas, pause dulu video ini dan ambil duit RM100 kalau korang ada. Kalau tak ada pun tak apa, sebab Faktau akan zoom bahagian belakang duit ini untuk korang tengok dengan jelas. Sedia? Sekarang korang fokus dekat bahagian Gunung Mulu dan Gunung Kinabalu ini. Cuba korang cari 3 orang yang sedang mendaki gunung. Korang nampak tak clue dia? Ini bukanlah 3 orang itu. Faktau akan buat kiraan 10 saat secara senyap supaya korang boleh fokus betul-betul. Dah jumpa? Macam Faktau cakap awal-awal tadi, rahsia ini hanya akan muncul pada waktu tertentu sahaja. Dan sebab video ini keluar pukul 5 petang, jadi 3 orang yang sedang mendaki itu dah balik rumah.